Pernah tak terfikir kenapa sesetengah rumah nampak bersih je setiap masa walaupun tuan rumahnya sibuk bekerja? Sebenarnya bukan sebab mereka ada banyak masa, tapi sebab mereka ada tabiat harian yang konsisten. Rutin ini mungkin nampak remeh, tapi bila dibuat setiap hari, ia jadi rahsia utama rumah sentiasa kekal kemas, segar dan tenang. Pertama, kemas katil setiap pagi. Langkah pertama yang nampak kecil tapi memberi kesan besar pada mood dan suasana rumah. Orang yang rajin mengemas katil setiap pagi akan rasa lebih bersemangat memulakan hari. Katil yang kemas membuatkan bilik nampak teratur, memberi rasa puas dan menjadikan keseluruhan ruang lebih tenang. Kedua, tak biarkan baju bertimbun. Rahsia utama rumah sentiasa bersih adalah tak menangguh kerja kecil seperti membasuh baju. Mereka akan buat cucian secara berkala, mungkin setiap 2 hari atau setiap kali ada muatan kecil. Dengan cara ini, tak ada lagi timbunan baju kotor yang buat rumah nampak serabut atau berbau hapak. Ketiga, cuci dapur selepas setiap kali masak atau makan. Orang yang rumahnya bersih tahu dapur adalah jantung rumah. Jadi, selepas masak atau makan, mereka akan terus lap meja, basuh pinggan dan pastikan sinki kosong. Bila dapur sentiasa kemas, serangga tak tertarik datang dan seluruh rumah pun terasa lebih segar. Keempat, lap permukaan setiap hari. Habuk dan kotoran kecil kalau dibiarkan akan cepat berkumpul. Sebab tu mereka akan sentiasa lap meja makan, rak TV dan kaunter dapur setiap hari. Tak perlu lama, cukup dengan kain lembap atau tisu basah. Rumah nampak berkilat dan kemas tanpa perlu tunggu hujung minggu. Kelima, 10 minit kemas rumah sebelum tidur. Setiap malam sebelum masuk tidur, mereka akan luangkan 10 minit untuk pusing satu rumah. Kutip barang yang tersilap letak, susun bantal atau susun pinggan dalam kabinet. Tabiat kecil ni buat rumah kekal kemas setiap hari. Keenam, simpan pencuci di setiap ruang rumah. Pencuci seberguna, tisu basah atau kain lap biasanya disimpan berhampiran tempat mudah kotor seperti dapur, bilik air atau ruang tamu. Bila ada kotoran kecil, mereka akan terus bersihkan tanpa perlu pergi jauh mencari alat pembersih. Hasilnya, kerja jadi spontan dan ringan. Ketujuh, amalkan one touch rule. Peraturan ini mudah tapi berkesan. Bila ambil sesuatu, terus letak di tempat asal selepas guna. Tak ada istilah letak dulu nanti simpan. Cara ini untuk elakkan barang berlonggok di meja atau lantai. Rumah nampak kemas sepanjang masa sebab semua benda berada di tempatnya. Ke-8, pastikan permukaan sentiasa kosong. Kaunter dapur, meja makan atau meja kopi tidak dipenuhi barang. Mereka hanya akan letak benda perlu seperti lilin, bunga atau tisu. Bila permukaan bersih dan lapang, rumah akan nampak luas, moden dan tersusun. 9, sapu atau vacuum setiap hari. Bukan sapu seluruh rumah pun, cukup kawasan utama seperti dapur, ruang tamu dan laluan masuk. Debu dan sisa makanan kecil dapat dihapuskan sebelum jadi kotoran besar. Hasilnya, lantai sentiasa bersih bila dipijak. 10, bersih sambil buat. Sambil masak, mereka basuh peralatan yang dah guna. Sambil mandi, mereka bilas lantai bilik air. Prinsipnya mudah, jangan tunggu habis baru nak kemas. Bila buat serentak, kerja jadi ringan dan tak terasa seperti beban besar. 11, urus kertas dan surat terus. Surat, bil, resit atau nota biasanya disemak sebaik sahaja diterima. Kalau penting, mereka akan terus simpan di folder khas. Kalau tak, terus buang atau kita semula. Cara ini untuk mengelakkan meja atau laci penuh dengan kertas yang tak berguna. 12, selalu buka tingkap. Udara segar masuk, bau makanan keluar. Rumah yang sering buka tingkap bukan saja lebih nyaman, tapi juga bebas bau hapak dan habuk. Setiap pagi atau petang, mereka akan buka tingkap beberapa minit, cukup untuk menyegarkan seluruh ruang. 13, ada rutin ringkas harian. Mereka tak tunggu cuti hujung minggu untuk cuci besar-besaran. Sebaliknya, mereka bahagikan kerja kecil. Setiap hari Isnin lap tingkap, Selasa vacuum ruang tamu, Rabu basuh bilik air. Bila buat sikit-sikit, rumah kekal bersih tanpa stres. 14, bangga dengan rumah sendiri. Kebersihan bagi mereka bukan sekadar rutin, tapi tanda sayang pada diri dan keluarga. Rumah bersih mencerminkan minda yang tenang. Bila ruang hidup teratur, hati pun lebih bahagia dan bertenaga. Jadi, buat anda yang inginkan rumah sentiasa nampak bersih, kemas dan teratur, amalkan panduan yang dikongsikan ini dan jadikan sebagai rutin harian. Selamat mencuba!